Kalau hampa duduk Kedah tak main sini memang rugi. Kita main daripada mana? Lompat tikam batu. Zakir Anas studio 1 ready ke? Dah. Oi, dah online. Okey. So sekarang kita bersiaran daripada Bandar Sao Paulo, Sungai Petani, daripada TV8. So belakang saya tu Jam Besar Sungai Petani, di kiri saya Expo Raya. Jadi kalau dekat Singapore ada Orchard Road, dekat Sungai Petani dia ada Jam Besar. Jadi tiap-tiap tahun mereka akan buat event dekat sini, Expo Raya. Daripada petang sampai tengah malam, kadang-kadang lanjut sampai subuh pagi. Dekat sini memang tempat dia luas, ada lebih kurang 70 vendor menjual pelbagai jenis makanan, pakaian, alat-alat dapur, rumah, jentera berat dan juga macam-macam cara. Jangan bimbang. Kalau datang dengan family kerana parking memang banyak, parking mana-mana pun tak apa. Dia halal time ni. Lepas tu bawa kursi roda ke apa untuk senang. Selesa. Toilet pun ada dekat belakang saya. Toilet dia besar. Hampa nampak ni? Hampa kata baju Melayu mahal. Mahal tak mana? Ni nampak ni, sepasang RM40 je. Nak bawah lagi? Dua pasang RM50. Jadi RM25 sepasang. Nak bawah lagi? RM60. Hampa dapat ni dua pasang, free kuta satu. Nak cari tak mana lagi? Mahal tak mana? Contoh kalau kita pergi outstation, malas nak bawa baju banyak-banyak, beli baju ni RM10 selai, lepas tu dah pakai RM2-3 busuk, buang tu, jimat beg. Baju murah RM10, mana RM10? Monitor bang. Kita Kairul Amin. Tengok dalam tu. Kita buat video masak-masak ni. What's up guys? Sama lah. Ini Ini tempat wajib saya datang lah. Tiap tahun memang saya tetap akan singgah sini. Dia punya mango shake tu, number one. Dia punya mania tu, apa tak boleh kata wah. Saya suka betul datang belah utara ni kan. Kita shopping tak tengok harga. RM6 satu, RM10. Tak tengok harga.